Tadi waktu dalam perjalanan ke sini, viral sekeping surat. Bukanlah sekeping, 3 keping. 3 keping surat, dalam tu ada nama saya. Bukan nama saya je lah. Ramai nama-nama yang lain lagi. Saya ingat ada 10 orang kot. Berapa orang? 15? 15? Nama 15 orang ustaz tidak dibenarkan berceramah di negeri Pulau Pinang. Hadirin mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia sentiasa maghbun. Maghbun diambil daripada perkataan ghabnu, al-ghabn. Orang utara jarang sebut kot perkataan ghaban ni. Jarang sebut. Orang Perak selalu sebut meraban tebin. Meraban ni maksudnya merapu, buat benda yang tak elok lah. Ghaban dalam istilah syar'i bermaksud penipuan. Maghbunun fihima, manusia banyak tertipu dengan keduanya. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga waktu lapang. Al-Syekh Syaraf Al-Qudah ketika dia menghuraikan hadis ini, dia mengatakan bahawasanya al-faragh itu ialah umur. Waktu lapang itu sebenarnya umur. Allah memberikan kepada kita umur dan kesihatan. Dua-dua ini adalah modal untuk kita menghasilkan keuntungan. Tetapi kebanyakan orang tertipu dengan menyangka kesihatan dan umur itu adalah keuntungan yang tidak. Akhirnya mereka akan joli modal tu sehingga perniagaan mereka rugi. Sebab itu di dalam kehidupan kita ni ada kalanya kita memerlukan kepada ujian. Ada kalanya kita memerlukan kesempitan. Bukan kita minta wala tad'u ala anfusikum, kan? Kamu jangan doa keburukan atas diri kamu. Tapi ada kalanya kesempitan, ada kalanya kesusahan, ada kalanya kesedihan kita perlukan untuk jadikan diri kita ni manusia yang sentiasa ingat bahawasanya dunia ini adalah sementara. Kan? Kita kena pandang apa saja yang Allah Ta'ala beri kat kita, kita cuba pandang hikmah di sebaliknya. Tadi waktu dalam perjalanan ke sini, viral sekeping surat. Bukanlah sekeping, 3 keping. 3 keping surat, dalam tu ada nama saya. Bukan nama saya je lah. Ramai nama-nama yang lain lagi. Saya ingat ada 10 orang kot. Berapa orang? 15? 15? Nama 15 orang ustaz tidak dibenarkan berceramah di negeri Pulau Pinang. Siapa yang panggil akan kena denda atau penjara. Antara namanya, nama saya lah. Jadi orang duk viral kan lah sampai masuk sinar. Masuk sinar harian. Salman Ali pun ada. Tapi Salman tak apa, dia duduk Qatar. Orang hantar kat saya, ni apa cerita? Saya kata Alhamdulillah. Saya seronok sangat. Dia pun pelik. Kenapa pula seronok? Saya kata sebenarnya, tuan-tuan, kalau ikut perasaan ni, saya penat. Bukan nak cerita diri sendiri penat, orang lain pun penat juga. Tapi kalau ikut, saya sangat-sangat penat. Bermula daripada, ni nak cerita sebahagian je lah. Saya dengan pegawai daripada hari Selasa itu,
Hari Isnin lah. Hari Isnin, saya pergi ke Thailand. Balik tengah malam. Esoknya, mesyuarat daripada pagi sampai ke petang. Terus pergi Kuala Lumpur. Singgah kejap kat Penang. Kuliah kat Penang, kuliah Isyak. 9 sampai 10. Lepas tu saya tengok pegawai semua dah lapar dah. Saya kata tak apalah, jom kita pergi makan. Dia tanya nak makan apa? Dia kata nak pergi makan kat Pak Mat Western. Saya bawa pergi makan. Lama tunggu. Daripada pukul berapa? Sampai 11.30 baru sampai makan. 11.30 malam. Kan ramai kan? Pak Mat Western ni viral juga kan? Makan sampai dekat pukul 12. Kat Penang, perjalanan masih jauh. Nak pergi ke Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur pukul 4 pagi. Pukul 8, gerak pergi ke UPSI. Kemudian, mesyuarat sampai ke petang. Malam pula ada pertemuan, mesyuarat dan sebagainya. Lepas tu hari berikutnya pun pertemuan. Balik sampai ke Kanga balik semalam pukul 10.30 malam. Pagi tadi bangun, pergi kerja, penuh juga program. Hari ni ingat nak rehat. Tapi pegawai kata, PA kata, Ustaz dia kata, hari ni kena pergi ke IQ Cawangan. Sebab ada program. Saya kata, oh ya ke? Ya. Semalam Najar dah bagi tahu dah. Ingat tak jadi? Rupanya jadi juga. Kan? Bukanlah penat sangat, tapi perlu juga rehat tu. Kan? Jadi bila Penang kata tak boleh nak jemput, saya rasa seronok jugalah. Sebab tak ada pun, tak payah pergi. Banyak benda boleh buat. Kuliah ni bagus. Tapi kalau tak kuliah pun bagus juga. Sebab nak pergi ke Penang tu jauh kan? Mau 4 jam kau nak pergi. Kan, kalau kuliah lepas maghrib hari Jumaat, saya biasa pergi lepas Jumaat. Lepas Jumaat tu terus pergi. Kadang-kadang sebelum Jumaat dah pergi dah. Sebab Penang hari Jumaat jam. Nak kuliah malam tu, tapi kena bermalam di sana dan sebagainya kan. Kalau duduk di rumah tu adalah masa kita nak membaca, nak menulis. Sebab tu saya kata, saya syukurlah bila ada ruang untuk menulis. Kerana benda tu lebih kekal. Bukan saya tak nak datang ni, tak. Tapi saya hargailah jemputan ni. Kerana mungkin kawan-kawan nak jumpa. Cuma, kita cuba ambil yang positif. Dan saya kagum dengan semangat tuan-tuan dan puan-puan yang walaupun dalam keadaan sukar, saya tahu begitu susah untuk berkuliah, untuk berceramah di negeri yang tidak selari dengan kita kan. Tapi, sabarlah. Kerana kemanisan itu akan kita kenang selepas daripada kita dah tak larat nak buat apa-apa nanti dah.